Bayangkan sebuah dunia di mana legenda dan realiti bertemu, di mana seorang gadis muda harus menempuh pengembaraan penuh cabaran untuk menyelamatkan keluarganya. Selamat datang ke dunia Wali Nongsari, karya Arif Zulkifli. Sebuah kisah yang akan membawa anda ke dalam dunia mistik yang memukau dan penuh dengan kejutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Fitrah Aisyah binti Muhammad Hafiz dari SK Sungai Lang. Dunia Wali Nongsari, karya Arif Zulkifli adalah sebuah karya yang memukau dan penuh dengan elemen magis serta legenda. Buku ini diterbitkan oleh Bookyard pada September 2022 dan terdiri daripada 148 muka surat. Selain elemen pengembaraan dan mistik, buku ini juga menyentuh tema-tema seperti kekeluargaan, keberanian dan penemuan diri. Ini menambah lapisan kedalaman kepada cerita dan memberikan pembaca sesuatu untuk direnungkan. Cerita ini mengisahkan Aja, seorang gadis yang sering mendengar cerita legenda daripada ibunya. Namun, selepas kematian ibunya, Aja terputus hubungan dengan dunia legenda tersebut. Suatu hari, Aja mendapat berita bahawa neneknya dimasukkan ke hospital. Bersama bapanya, Aja pulang ke kampung dan bertemu dengan Bu Sumelo, seorang wanita misteri yang mengaku sebagai ibu saudaranya. Bu Sumelo mendedahkan asal-usul sebenar Aja dan membawa Aja ke dunia mistik untuk menyelamatkan nenek dan ayahnya yang diculik. Kawan-kawan nak tahu apakah kekuatan cerita ini? Pertama, naratif yang menarik. Arif Zulkifli berjaya menggabungkan elemen legenda dan realiti dengan begitu baik. Pembaca akan terpesona dengan dunia mistik yang dibina dengan teliti. Kedua, pengembaraan yang mendebarkan. Perjalanan Aja ke dunia mistik untuk menyelamatkan keluarganya penuh dengan cabaran dan kejutan yang membuatkan pembaca tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya. Selain itu, gambar-gambar yang terdapat dalam buku ini juga sangat membantu pembaca untuk memahami watak-watak cerita ini. Buku ini menggabungkan elemen legenda dan realiti dengan cara yang sangat menarik. Pembaca dapat merasakan keajaiban dunia mistik sambil tetap terhubung dengan realiti kehidupan watak-wataknya. Bukan itu sahaja kawan-kawan. Gaya penulisan Arif Zulkifli sangat memukau dan mampu menarik perhatian pembaca dari awal hingga akhir. Penyediaan glosari di penghujung buku juga dapat membantu pembaca untuk memahami perkataan-perkataan klasik seperti perkataan bejana, dupatah, kelanit. Saya tertarik dengan ayat klasik ini. Wahai pesona, bantuku lerakkan gapura legenda. Penuh klasik kan? Tapi dengan penyediaan glosari sangat membantu pembaca untuk memahami maksudnya. Kawan-kawan, bagaimana cerita ini boleh dikaitkan dengan kehidupan sebagai seorang pelajar? Pertama, keberanian menghadapi cabaran. Aja menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi cabaran untuk menyelamatkan keluarganya. Pelajar boleh mengambil inspirasi daripada keberanian ini untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka, sama ada dalam pelajaran, aktiviti kokurikulum atau kehidupan peribadi. Kedua, kepentingan kekeluargaan.
Kisah ini menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan sokongan keluarga. Pelajar boleh belajar untuk menghargai dan menjaga hubungan dengan ahli keluarga mereka, serta memahami bahawa keluarga adalah sumber kekuatan dan sokongan yang penting. Dengan naratif yang memukau dan watak-watak yang hidup, Dunia Wayang Sari adalah sebuah karya yang seharusnya menjadi pilihan pembaca. Bersiaplah untuk terjun ke dalam dunia mistik yang penuh dengan keajaiban dan pengembaraan yang mendebarkan. Selamat membaca dan nikmati setiap detik pengembaraan ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.